Meh tengok aku gosok sinki ni kuat-kuat. Jangan terkejut. Aku pun cuak ni. Kalau sinki biasa dah berbelang dah ni. Tapi ni masih steady weh. Inilah dia sinki nano PVD coated. Bukan stainless steel biasa. Lapisan dia memang keras, tebal and high resistant. Sebab tu kalau korang gosok, hentak periuk sekalipun, still tak tinggal kesan calar. Air and minyak pun tak melekat. So tak adalah tinggal kesan tompok-tompok tu. Nak cuci, basuh sekali je, terus hilang. Fingerprint pun tak melekat. So tak adalah tinggal kesan cap jari hantu korang dekat sini. Yang aku suka, dia punya warna tu sekata je shiny tapi bukan yang murahan punya. Hitam dia deep, gold dia premium. Tak nampak macam warna spray yang senang tanggal tu. Kedalaman sink ni pun cun-cun je, 22mm. Periuk pun muat, tak ada masalah. Buka air kuat pun tak bunyi bising sebab dia ada lapisan getah dekat area bawah. And yang paling best, sinki ni anti karat. So kalau dapur korang jenis yang lembap ke, selalu masak ke, sinki ni still nampak cantik. Kalau korang jenis yang lasak dekat dapur ataupun malas nak jaga sangat, Nano PVD sink ni pilihan yang terbaik, tahan lama. Nak tahu beza dia dengan sinki yang lain? Boleh datang je dekat alat dapur yang berdekatan korang sekarang.